Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam suku dewan je yang sedar, yang lain dah tidur ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hidup. Bangun dah semua. Terima kasih yang dikasihi saudari pengurusi tetap, Timbalan Pengurusi Tetap. Yang dihormati kekanda saya, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Dato' Nurul Amal binti Muhammad Fauzi. Yang dikasihi kekanda saya juga, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Saudari Siti Solehah binti Nordin. Wakil-wakil Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, Div-Div kehormat. Yang satu ni kalau saya tak sebut dia jadi naik derhaka. Yang dikasihi adinda saya, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Selangor, Saudari Nurul Diana binti Mat Sihat. Barisan Exco, Ketua-Ketua Puteri Negeri, Ketua-Ketua Puteri Bahagian dan para perwakilan serta pemerhati yang saya kasihi sekalian. Sekali lagi saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke semua? Sebab saya yang terakhir, maka saya nak minta izin Along, saya nak santai-santai je, boleh ke Long? Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Ainil Hawa binti Mas Fangi, Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri Selangor, merangkap Ketua Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Kapar. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian ingin membahaskan berkenaan kluster sosial yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya. Mohon para perwakilan untuk memberi sedikit masa, ruang dan telinga anda kepada saya. Saya janji saya bahas kejap aja. Janji. Makno janji. Okey. Janji Sebelum tu saya nak tengok crowd Selangor. Kat mana crowd Selangor? Tak sia-sia masing-masing modal print poster Terima kasih. Kalau saya sebut sisterhood, korang nak jawab apa? Okey, kita try sikit. Sisterhood! 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 Terima kasih. Macam ni lah yang kita nak. Walaupun yang terakhir tapi semangat macam yang pertama. Okey, saya teruskan ya. Institusi keluarga adalah asas kepada pembentukan masyarakat dan benteng utama kestabilan negara. Inilah nilai teras perjuangan UMNO sejak penubuhannya. Namun hari ini kita perlu jujur bertanya sama ada sistem sedia ada ini benar-benar melindungi keluarga muda, khususnya wanita muda yang menjadi nadi keluarga dan negara. Wanita muda bukan sekadar pelengkap pembangunan, tetapi pemacu ekonomi dan tenaga kerja negara, memikul tanggungjawab berganda sebagai pekerja, sebagai ibu dan sebagai isteri di rumah. Dalam realiti, kos sara hidup yang meningkat dan sistem sokongan yang masih lemah, tekanan ini semakin meruncing. Apabila wanita tertekan, keluarga akan terjejas. Dan apabila keluarga terjejas, masyarakat dan negara turut goyah. Ini bukanlah isu peribadi sahaja, tetapi sebenarnya juga isu nasional. Justeru Puteri UMNO mesti tampil sebagai suara yang paling lantang dan berprinsip dalam memperjuangkan kesejahteraan wanita muda dan keluarga muda demi masa depan negara.
Saya dengar ucapan pembahas-pembahas sebelum ini, dah ada sahabat-sahabat saya yang menyatakan betapa pentingnya kesihatan mental. Pada petang ini saya tekankan sekali lagi, kesihatan mental wanita muda mesti diiktiraf sebagai teras kestabilan institusi keluarga dan kesejahteraan negara. Kita tidak boleh bercakap tentang keluarga yang kukuh jika wanita muda ini, khususnya ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu tunggal, terus dibebani tanggungjawab berganda tanpa sokongan sistem yang adil. Kajian UNICEF pada tahun 2023 menunjukkan 8 daripada 10 keluarga B40 bergelut memenuhi keperluan asas dan daripada satu daripada 4 rakyat Malaysia mengalami kemurungan, menjadikan hampir 1 juta orang dewasa terkesan pada tahun tersebut. Wanita muda hari ini terhimpit antara kerjaya, rumah tangga dan penjagaan anak, termasuklah anak-anak yang memerlukan keperluan khas seperti autisma, OKU dan sebagainya. Manakala ibu tunggal pula terpaksa menyara keluarga sendirian tanpa perlindungan yang sewajarnya. Kita dengar dekat berita, dekat media sosial, macam-macam kes ibu-ibu tunggal yang dah mohon hak nafkah anak tetapi hanya dalam perintah yang merupakan sekeping kertas. Bila kita jumpa kita mohon dekat bapa anak-anak ni, apa yang mak-mak ni dapat, ibu-ibu tunggal ni, selain daripada makian, selain daripada tendangan, selain daripada tamparan dan cacian. Adakah perkara ini yang kita perlu tutupi? Inilah dia yang perlu kita jaga dan pertimbangkan. Justeru, Puteri UMNO menuntut agar waktu kerja fleksibel diiktiraf sebagai mekanisme perlindungan sosial, bukan sekadar budi bicara majikan, agar wanita dapat menjaga keluarga tanpa risiko kehilangan pekerjaan. Jika wanita muda terus ditekan, keluarga akan runtuh, dan jika keluarga runtuh, negara akan menanggung akibatnya. Yang berbahagia dan para perwakilan sekalian, tekanan ekonomi hari ini menjadi risiko sosial yang serius terhadap kestabilan keluarga muda. Ketidaksepadanan antara gaji dan kos sara hidup menyukarkan kehidupan kita lagi. Siapa setuju dekat sini, kalau bawa RM50 nak masuk pasar raya, nak pegang troli, nak isi barang pun takut. Setuju ke tidak? RM50 biasanya dapat berapa barang kalau kita beli kat pasar raya? 2. Kalau beli garam 1, kunyit 1, halia 1, mungkin dapat 10 barang lah kan? Saya kira hampir keseluruhan daripada kita merasainya. Kos penjagaan anak dan pendidikan awal kanak-kanak sekarang adalah sangat tinggi. Masuk tadika swasta mahal, nak masuk kemas ataupun prasekolah limited pula. Habis tu kita nak letak dekat mana anak-anak kita ni? Kita nak didik dekat rumah sahaja ke? Minggu lepas hari pertama masuk sekolah, betul? Angkat tangan siapa yang first time hantar anak sekolah. Darjah 1 ke, tadika ke? Mesti tahu kan, kos nak menyara anak nak masuk sekolah ni pun tinggi sangat kan? Dan kita maklum, data juga menunjukkan purata perbelanjaan asas kehidupan pada tahun 2024 adalah sebanyak RM4,000 dalam rangkuman. Sedangkan gaji minimum kita di Malaysia ini hanyalah sebanyak ringgit Malaysia 1,700, masih tidak mencukupi dan jauh di bawah kos kehidupan yang sebenar, sekaligus memaksa wanita membuat pilihan yang sukar sama ada memilih antara kerjaya ataupun menjadi suri rumah tangga. Apabila wanita berhenti kerja, kesannya bukan sahaja kepada keluarga tetapi juga kepada negara. Produktiviti menurun dan kitaran kemiskinan semakin berulang dan berulang. Dalam masa yang sama, tekanan berpanjangan ini menyumbang kepada krisis kesihatan mental apabila hampir 30% rakyat dewasa di negara ini mengalami masalah mental dan kemurungan yang serius.
Justeru, Puteri UMNO menegaskan keperluan perluasaan tadika kerajaan, subsidi pendidikan awal yang berkesan, sokongan khusus kepada ibu-ibu tunggal, insentif kepada majikan yang menyediakan waktu kerja fleksibel serta pengiktirafan cuti sokongan emosi sebagai langkah pencegahan kerana melindungi wanita muda bermakna mengekalkan kestabilan keluarga dan masa hadapan. Okey. Poin yang seterusnya ni kita rasa mungkin dekat juga dengan semua wanita-wanita muda. Dengan baik-baik Keganasan rumah tangga bukan lagi isu yang tersembunyi di sebalik pintu rumah, tetapi realiti yang semakin menyumbang kepada keruntuhan institusi keluarga dan peningkatan kadar penceraian. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 kes penceraian direkodkan pada tahun 2024, meningkat sebanyak 4.1% berbanding pada tahun sebelumnya. Ini menandakan jelas tekanan yang semakin meruncing dalam perkahwinan di negara ini. Saya nak cerita pasal perkahwinan tu, saya belum kahwin. Tapi saya nak komen lebih-lebih pun saya takut. Tapi saya nak tanya juga, memang seram ke kalau berkahwin kat Malaysia ni? Sebab data penceraian tinggi sangat. Sikit. Adalah seramnya. Ada. Tapi yang seronok lagi banyak lah. Okey, saya kahwin tahun ni. Saya jemput jugalah semua nanti kalau saya kahwin. Jemput datang. Okey, sebelum saya sambung poin saya ni, saya nak tengok dulu. Mana ketua perwakilan daripada Hulu Langat ada? Ada Hulu Langat? Daripada Gombak? Ada. Daripada PJ? Okey. Dengar baik-baik tiga parlimen, tiga bahagian ni. Di Selangor, keadaan ini lebih membimbangkan. Sehingga Oktober tahun lepas, lebih 10,000 kes penceraian pasangan Islam direkodkan dengan punca utama melibatkan pertama, masalah kewangan, kedua, kegagalan komunikasi dan yang ketiga, keganasan rumah tangga. Daerah Petaling mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 2,093 kes, diikuti Hulu Langat sebanyak 1,447 kes dan yang ketiga diikuti Gombak iaitu sebanyak 1,127 kes. Ini bukan sekadar angka tetapi kisah ribuan wanita dan anak-anak yang berdepan krisis ekonomi, keselamatan dan masa hadapan. Jadi kepada ketiga-tiga parlimen yang saya sebutkan ni tadi, bolehlah boleh pandang-pandang jiran-jiran sebelah. Sebenarnya ada sahabat-sahabat kita yang duduk dalam krisis rumah tangga yang perlukan bantuan. Janganlah dibiarkan mereka ini Ramai wanita muda juga yang menjadi mangsa keganasan fizikal dan mental dalam hidup mereka. Tertekan, takut dan tidak tahu ke mana harus mencari bantuan. Lebih menyedihkan, ramai yang terus bertahan dalam perkahwinan yang menindas bukan kerana mereka redha tetapi kerana kurangnya ilmu undang-undang syariah dan kefahaman tentang hak-hak mereka sebagai seorang wanita dan seorang isteri. Islam tidak meredai penindasan, namun kejahilan menyebabkan wanita terus menjadi mangsa. Maka di sinilah peranan Puteri UMNO melalui Biro Perundangan menjadi sangat penting. Biro ini menyediakan maklumat, bimbingan dan hala tuju kepada wanita yang terperangkap dalam konflik rumah tangga, membantu mereka memahami hak perundangan, proses syariah dan langkah-langkah perlindungan yang selamat serta bermaruah. Saya ingin meminta sedikit perhatian kepada sahabat-sahabat perwakilan. Cuba tengok dekat dinding-dinding berdekatan kalian. Ada tak nampak satu kertas yang ditampal
yang disertakan dengan QR. Nampak Itu adalah QR untuk anda-anda mengadu hal rumah tangga. Betapa prihatinnya Puteri UMNO ini di bawah Biro Perundangan yang diketuai oleh Saudari Elina. Bangun sikit Saudari Elina. Kalau ada masalah rumah tangga, saya pesan. Saya ingin berpesan, kalau ada masalah rumah tangga, salurkanlah masalah itu kepada tempat yang benar. Selain mencari Saudari Elina tadi, boleh juga mencari panel-panel peguam yang ada di bawah Biro Perundangan. Salah seorangnya saya juga sendiri. Lah, menyerah diri tu. Janganlah pula cari suami jiran sebelah. Jangan pula cari ketua pemuda bahagian. Kalau nak cari ketua bahagian boleh. Tapi kenalah ada syarat-syaratnya. Sebab biasanya kalau ketua bahagian ni, dia ada sifat kebapa-bapaan kan. So kita boleh mengadu. Tapi mengadu tahap-tahap anak dengan bapa lah. Janganlah mengadu tahap abang dengan adik. Risau. Maka kita gunakan platform yang benar supaya wanita-wanita yang perlu dibantu ini boleh kita salurkan maklumat dan informasi. Kesimpulannya, menangani keganasan rumah tangga bukan sekadar isu sosial, tetapi tanggungjawab moral dan keperluan nasional. Puteri UMNO mesti terus memperkukuh pendidikan, undang-undang, memperluas sokongan dan memastikan setiap wanita tahu bahawa mereka tidak bersendirian. Ada sistem dan ada Puteri UMNO bersama kita. Setuju? Ingat pesan saya, jangan mengadu dekat suami jiran sebelah. Janji. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menceritakan sedikitlah berkenaan senario politik tanah air. Kami di Puteri UMNO Selangor berpegang kepada prinsip kepentingan parti dan kestabilan negara serta merujuk kepada senario politik tempatan yang sedang panas berlegar ketika ini. Kami menyokong keputusan yang amat berhormat Presiden untuk kekal dalam kerajaan perpaduan. Pada masa yang sama, kita menyerahkan hak dan kebijaksanaan kepada pucuk pimpinan yang lebih memahami strategi serta hala tuju parti menjelang pilihan raya. Walau bagaimanapun, kami berpendapat dalam masa yang sama, fokus kita adalah untuk memberikan pengukuhan dalaman kepada parti dan kesiapsiagaan jentera bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Pertama, kuatkan mental. Kedua, kuatkan fizikal. Ketiga, kuatkan hati kita. Walaupun tak dapat jadi calon, kita usahalah lagi ya, insya-Allah. Dalam pada masa yang sama, sebagai ahli puteri bongsu, ahli sayap bongsu di dalam UMNO, kita dalam semangat perjuangan Puteri UMNO Negeri Selangor dengan penuh keprihatinan mendoakan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan kekuatan, ketabahan dan keadilan di dalam menghadapi setiap ujian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan memudahkan segala urusan beliau serta ahli keluarga. Gina, kita tahu anda kuat. InsyaAllah Puteri UMNO Selangor sentiasa bersama dengan anda. Doa ini adalah simbol solidariti dan kesetiaan Parti UMNO ini, Puteri UMNO ini kepada mantan Perdana Menteri kita yang kita semua cintai. Sebelum saya menghabiskan ucapan saya, sikit lagi suka untuk saya menyentuh sedikit sahaja ucapan dasar daripada
kekanda kita yang dicintai, bagi Datuk Ketua Pergerakan Puteri UMNO pada pagi tadi. Izinkan saya memohon sedikit perhatian daripada Tok Sri, Tok yang ada bersama kita pada petang ini. Saya nak cakap Tok satu je. Ramai yang duduk dalam dewan ni Tok cantik-cantik. Bukan sekadar cantik rupa, cantik juga akal fikirannya. Berkaliber dan berbakat besar. Tok tak perlu nak cari calon pilihan raya Tok jauh-jauh. Tok nak cari lawyer, saya ada. Tok, minta maaf kita. Tok nak cari doktor, bawah ni ramai lagi. Nak magistrate, nak ahli muzik, semua ada Tok. Maka berikanlah peluang kepada kami puteri. Tak perlu nak pandang jauh keluar. Mungkin kalaupun masih tidak jumpa lagi calon yang sesuai, mungkin yang perlu kita berhalusi bukanlah soal kemampuan puteri ataupun umur 40 semata-mata, tetapi ruang dan peluang yang diberikan kepada kita ini untuk melangkah ke hadapan dan berdiri sebaris dengan pemimpin-pemimpin GAH UMNO yang sedia ada. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya nampak ketua bahagian saya dekat pintu. Tok, terima kasih datang support. Sebagai penutup, keluarga muda, khususnya wanita muda dan ibu-ibu tunggal adalah nadi kestabilan masyarakat dan negara. Tekanan ekonomi, beban berganda dan kekurangan sokongan sosial bukan sahaja menjejaskan kesihatan mental tetapi mengancam institusi keluarga itu sendiri. Puteri UMNO Selangor menegaskan bahawa cuti sokongan emosi, fleksibiliti kerja, sistem bantuan yang cekap dan sokongan moral dan perundangan adalah keperluan mendesak pada masa kini dan bukan lagi pilihan. Marilah kita berdiri teguh, bersatu hati dan berani memperjuangkan wanita muda, keluarga muda dan masa depan Malaysia. Ayuh kita mempertahankan institusi keluarga dan memastikan suara puteri UMNO ini terus menjadi kekuatan dan harapan kepada rakyat. Ini zaman tak cukup. Ni last ni, closing ni. Baik korang all out. Ini zaman. Puteri UMNO Selangor mohon mencadang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.